Sebelum 7 Oktober, dunia nampak Hamas ni macam satu benda. Tapi lepas je tarik tu, tiba-tiba muncul satu sisi lain yang sangat berbeza. Jom kita bedah siasat berdasarkan analisis pakar, macam mana sebenarnya transformasi dramatik ni boleh terjadi. Dibendung. Inilah perkataan penting dia. Satu dunia rasa macam, okey, kita dah faham Hamas, dah boleh kawal, tapi rupanya mereka salah besar. Petikan ni kan, dia macam rangkumkan semua benda yang kita nak bincangkan hari ni. Jom kita tengok apa yang sebenarnya terjadi. Okey, jom kita rewind sikit. Kita pergi balik ke 6 Oktober. Betul-betul sehari sebelum dunia bergegar. Kalau tengok dari luar, semuanya nampak macam tenang je kan? Tapi sebenarnya, di sebalik muka tenang tu, ada api yang tengah menyala. Nah, kat sinilah kita nampak perbezaan yang wow, macam langit dengan bumi. Satu pihak, dunia nampak Hamas ni dah cool down, dah pragmatik, fokus jaga Gaza. Tapi, senyap-senyap, sumber kita kata ada satu grup kecil tengah polish balik plan lama untuk satu operasi gergasi. Kan? Dua dunia yang langsung tak sama. Dan kalau kita tengok, memang logiklah kenapa ramai orang tertipu. Yelah, Hamas bagi orang Gaza kerja ke Israel. Lepas tu, duit dari Qatar pun diorang terima untuk perkhidmatan awam. Paling ketara, bila jihad Islam kena serang, Hamas diam je. Semua ni macam isyarat jelas yang Hamas dah pilih jalan damai kan? Tapi, semua tu cuma lakonan. So, mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana plan sebesar ni boleh simpan rahsia sampai ahli Hamas sendiri pun ramai tak tahu? Jawapannya ada pada cara organisasi ni disusun dari dalam. Okey, bayangkan otak Hamas. Itulah Majlis Syura. Ia lebih kurang macam parlimen dalaman diorang lah. Kat sinilah tempat diorang meeting, buat keputusan-keputusan besar dan lantik siapa jadi ketua. Boleh kata inilah pusat kuasa utama diorang. Dan struktur ni bukan tetap tahu, ia berubah ikut zaman. Dulu, tahun 90-an, pemimpin-pemimpin diorang terpaksa lari ke luar negara. Masuk tahun 2000-an, organisasi ni pecah tiga, Gaza, Tebing Barat dan luar negara. Tapi, game changer dia datang tahun 2010-an. Bila sayap tentera dapat hak mengundi. Yang ni betul-betul ubah semua benda. Okey, ini ada satu teori popular atau salah faham lah. Ada yang cakap serangan 7 Oktober ni macam satu rampasan kuasa oleh sayap tentera. Betul ke? Penganalisis kata, tak. Kuasa yang sayap tentera ada tu bukan sebab diorang rampas, tapi memang dah direka macam tu dari awal. Diorang memang ada mandat untuk bertindak. Baik, kita dah faham struktur diorang. Sekarang jom kita tengok operasi Taufan Al-Aqsa tu sendiri. Apa sebenarnya matlamat diorang? Jom kita dengar sebab-sebab yang diorang bagi. Menurut Hamas, ada 3 sebab utama kenapa diorang lancarkan serangan ni. 1, nak pecahkan kepungan kat Gaza yang dah 17 tahun tu. 2, sebagai respons kepada provokasi yang makin menjadi-jadi kat Masjid Al-Aqsa. Dan yang ketiga, nak bebaskan tahanan Palestin dari penjara Israel. Jadi inilah 3 motivasi utama di sebalik semua ni. Tapi soalan paling besar sekarang, adakah semua yang berlaku tu ikut plan? Atau adakah keadaan jadi jauh-jauh lebih besar daripada apa yang diorang jangkakan? Keadaan menjadi tidak terkawal. 3 perkataan ni daripada Dr. Azam Tamimi, sumber kita, dah cukup untuk gambarkan semuanya. Ia tunjukkan yang tak kisahlah apa plan asal diorang, apa yang jadi pada hari tu, betul-betul huru-hara. Dan macam mana benda ni boleh jadi tak terkawal? Macam ni ceritanya. Mula-mula, pertahanan Israel tu runtuh lagi cepat dari apa yang perancang tu sangka. Lepas tu macam domino, satu benda jatuh, yang lain ikut. Puluhan ribu orang awam tiba-tiba serbu masuk. Keadaan jadi kelang kabut. Semua plan asal dah ke laut. Dinamik hari tu berubah 180 darjah. Dan kesan daripada serangan tu, muncullah satu realiti baru yang sangat ironik, penuh dengan paradoks. Dari segi tentera, Hamas mungkin dah makin lemah. Tapi, dari segi politik, ceritanya lain macam. Lepas serangan tu, Hamas memang bayar harga yang mahal gila. Ramai betul pemimpin utama diorang terbunuh. Macam Saleh Al-Aruri, Ismail Haniyah, Yahya Sinwar. Tapi, inilah uniknya struktur Hamas ni. Ia direka untuk tahan lasak. Seorang pemimpin jatuh, yang lain akan terus naik ganti tempat dia.
Inilah paradoks yang saya cakap tadi. Tengok ni. Kat medan perang, ya, Hamas memang makin lemah. Hilang komander, hilang aset. Tapi cuba tengok dari segi politik. Pengaruh diorang, baik kat dalam Palestin atau kat peringkat dunia, melambung naik. Pelik kan? Makin lemah askar dia, makin kuat pula pengaruh politik dia. Nak bukti, tengok data ni. Ada satu survei baru-baru ni dan hasilnya memang mengejutkan. Walaupun lepas perang yang hancur lebu tu, Hamas sekarang ni jadi puak paling popular di kalangan orang Palestin. Populariti inilah yang jadi booster kepada kekuatan politik diorang. Dan petikan ni, dia simpulkan semua benda. Ingat tak mula-mula tadi kita cakap Hamas ni dianggap dibendung atau terkawal? Sekarang, dioranglah pihak utama yang duduk kat meja rundingan bagi pihak Palestin. Betul-betul satu transformasi yang luar biasa. Jadi, kita akhiri dengan soalan ni. Satu pergerakan yang mungkin dah patah dari segi ketenteraan, tapi pada masa yang sama, jadi lebih berkuasa dari segi politik. Apa maksud paradoks ni untuk masa depan konflik ni? Apa jadi bila kekuatan tu bukan lagi diukur dengan bilangan senjata, tapi dengan sejauh mana pengaruh kau? Satu soalan besar untuk kita fikirkan bersama.